Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Hazalena binti Muhammad Hanif selaku pensyarah kursus asas keusahawanan dan rakan-rakan sekalian yang sudi menonton video saya pada hari ini. Nama saya ialah Nur Akilah Hayat binti Ahmad Yazid dari kelas BM2. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan mengenai analisis sesebuah perniagaan dan saya telah memilih perniagaan Adabi Consumer Industry Sdn Bhd. Pembentangan ini akan menghuraikan latar belakang syarikat, identiti perniagaan, analisis persekitaran luaran dan dalaman, fasa memulakan perniagaan serta sumber modal yang menyokong perkembangan Adabi. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan video ini terlebih dahulu. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan. Jujur ada yang enak. Jujur ada kesukaan kami. Enak dinikmati sepanjang hari. Jujur. Saya yakin dan percaya kamu semua pasti pernah mendengar iklan tadi kan? Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak. Kita memang dah pernah dengar. Tapi tahukah anda bahawa hampir setiap rumah dekat Malaysia ni pernah menggunakan sekurang-kurangnya satu produk Adabi. Daripada rempah ratus hingga pes makanan. Adabi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Malaysia sejak tahun 1984 lagi tau. Lama kan? Jadi, persoalannya dekat sini, apakah faktor yang menjadikan Adabi terus kekal relevan sehingga hari ini? Itulah yang akan saya kupaskan dalam pembentangan ini. Kalau nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, mari kita saksikan. Maka, objektif pembentangan ini adalah untuk yang pertama, menjelaskan latar belakang Adabi Consumer Industry Sdn Bhd. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor persekitaran luaran yang mempengaruhi operasi syarikat. Yang ketiga, menghuraikan persekitaran dalaman syarikat menggunakan analisis SWOT. Yang keempat, menerangkan identiti perniagaan serta fasa perkembangan syarikat. Dan akhir sekali, untuk menjelaskan sumber modal yang menyokong pertumbuhan Adabi. Saya akan memulakan pembentangan saya pada hari ini dengan memperkenalkan siapakah tulang belakang di sebalik ciptanya produk jenama Adabi ini. Jadi, pencipta produk Adabi ini ialah Datuk Syed Mansur Syed Mahmud. Beliau merupakan usahawan tempatan yang menjadi perintis kepada pembangunan jenama Adabi. Beliau memulakan perniagaan pada awal tahun 1970-an secara kecil-kecilan dengan menjual tepung goreng pisang dan perencah pada pasar sekitar Kuala Lumpur. Perniagaan tersebut bermula hasil daripada semangat keusahawanan serta usaha beliau untuk menyediakan produk makanan yang berkualiti dan memenuhi keperluan pengguna. Melihat sambutan yang menggalakkan, Datuk Syed Mansur mula mempelbagaikan produk bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin berkembang. Kejayaan perniagaan kecil ini menjadi asas kepada penubuhan Adabi Consumer Industry Sdn Bhd pada tahun 1984 yang pada mulanya beroperasi di sebuah kilang kecil di kawasan perindustrian ringan Batu Kir dengan pengeluaran produk kari. Di bawah kepimpinan beliau, Adabi kini berkembang pesat daripada sebuah perusahaan kecil kepada salah satu pengeluar makanan halal terkemuka di Malaysia. Syarikat ini bukan sahaja menawarkan pelbagai produk seperti rempah ratus, pes makanan, sos, tepung dan santan, malah turut mengeksport produknya ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut mencerminkan visi, ketekunan dan komitmen beliau dalam membangunkan jenama tempatan yang mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya,
Saya akan menerangkan tentang pasaran, visi dan misi syarikat Adabi. Dari segi pasaran, Adabi bukan sahaja memasarkan produknya di Malaysia, malah mereka turut telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa seperti negara-negara Asia, Timur Tengah, Eropah serta pelbagai negara lain melalui aktiviti ekspor. Kejayaan ini membuktikan bahawa produk Adabi mendapat kepercayaan pengguna di peringkat global, khususnya kerana kualiti dan status halalnya yang meyakinkan pengguna. Visi Adabi ialah untuk menjadi peneraju industri makanan halal. Visi ini menunjukkan komitmen syarikat untuk terus menjadi jenama makanan halal yang unggul serta dikenali di dalam dan luar negara. Manakala misinya Analisis pertama ialah faktor politik. Sebagai sebuah syarikat makanan yang terkenal di Malaysia, Adabi perlu sentiasa mematuhi pelbagai undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antaranya ialah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 serta Piawaian Keselamatan Makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pematuhan terhadap peraturan ini penting. Hal ini bertujuan bagi memastikan setiap produk yang dihasilkan adalah selamat, berkualiti dan memenuhi standard yang telah ditetapkan. Selain itu, persediaan halal daripada JAKIM turut memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini kerana ianya dapat meningkatkan keyakinan pengguna khususnya bagi pengguna Muslim. Pensijilan ini juga penting untuk memudahkan Adabi memasarkan produknya ke pasaran halal di dalam dan di luar negara serta untuk mengukuhkan imej syarikat sebagai pengeluar makanan halal yang dipercayai. Dari sudut sosial, perubahan gaya hidup masyarakat pada masa kini turut mempengaruhi permintaan terhadap produk makanan. Kesibukan bekerja dan kekangan masa menyebabkan ramai pengguna lebih gemar memilih produk yang mudah dan cepat disediakan tanpa mengabaikan rasa masakan tradisional. Oleh sebab itu, produk seperti pes masakan, rempah segera dan perencah keluaran Adabi mendapat sambutan yang tinggi. Hal ini kerana ianya memudahkan pengguna menyediakan hidangan yang enak dalam masa yang singkat. Di samping itu, peningkatan kesedaran pengguna terhadap makanan halal dan berkualiti juga memberi kelebihan kepada Adabi sebagai jenama yang dipercayai sejak sekian lama lagi. Dari aspek teknologi pula, Adabi sentiasa memanfaatkan teknologi moden dalam proses pengeluaran bagi meningkatkan kecekapan operasi, produktiviti serta memastikan kualiti setiap produk sentiasa konsisten. Penggunaan mesin dan sistem automatik juga membantu mempercepatkan proses pengeluaran serta mengurangkan risiko kesilapan. Selain itu, Adabi turut memanfaatkan platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada atau TikTok. Di samping menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya sebagai medium pemasaran, langkah ini membolehkan syarikat mempromosikan produk dengan lebih meluas, berinteraksi secara langsung dengan pengguna
serta meningkatkan jualan dalam pasaran tempatan. Seterusnya ialah faktor alam sekitar. Pada masa kini, semakin ramai pengguna memberi perhatian terhadap isu kelestarian alam dan penjagaan alam sekitar. Oleh itu, syarikat seperti Adabi perlu mengamalkan amalan perniagaan yang lebih lestari seperti mengurangkan pembaziran dalam proses pengeluaran, menggunakan sumber secara lebih cekap serta menambah baik pembungkusan supaya ianya lebih mesra alam dan boleh dikital semula. Langkah ini bukan sahaja membantu memelihara alam sekitar, malah dapat meningkatkan imej syarikat di mata pengguna yang semakin prihatin terhadap isu kelestarian alam. Oleh itu, Adabi perlu mengurus kos pengeluaran dengan lebih cekap, meningkatkan kecekapan operasi serta merancang strategi perniagaan yang berkesan bagi mengekalkan daya saing dan memastikan produk mereka terus mampu dimiliki oleh setiap pengguna. Akhir sekali ialah faktor perundangan. Adabi perlu memastikan setiap produk yang dihasilkan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, termasuk syarikat pelebalan, keselamatan makanan serta pensijilan halal. Pematuhan terhadap peraturan ini amat penting bagi memastikan produk yang dipasarkan selamat untuk digunakan di samping mengekalkan kepercayaan pengguna terhadap jenama Adabi. Selain itu, pemantauan undang-undang juga dapat mengelakkan syarikat daripada dikenakan tindakan penguatkuasaan, denda atau penarikan balik produk daripada pasaran. Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan dengan analisis SWOT. Dari segi kekuatan, Adabi merupakan antara jenama makanan yang terkenal dan dipercayai di Malaysia dengan lebih daripada 300 jenis produk yang memenuhi pelbagai keperluan pengguna. Selain memiliki pensijilan halal yang diiktiraf, Adabi juga mempunyai rangkaian pengedaran yang luas di seluruh negara serta berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Kepelbagaian produknya seperti rempah, bes makanan, sos, tepung dan bahan perencah membolehkan syarikat memenuhi cita rasa pengguna yang pelbagai. Semua kelebihan ini menjadikan Adabi kekal berdaya saing dan terus menjadi pilihan pengguna sejak sekian lama. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah pergantungan kepada harga bahan mentah yang sentiasa berubah mengikut keadaan pasaran. Kenaikan harga rempah ratus, minyak, bahan pembungkusan dan kos pengangkutan boleh meningkatkan kos pengeluaran. Selain itu, peningkatan kos operasi dan logistik turut memberi tekanan kepada syarikat, terutamanya dalam memastikan produk dapat dihantar kepada pengguna pada harga yang kompetitif tanpa menjejaskan harga bahan mentah yang sentiasa berubah mengikut keadaan pasaran. Kenaikan harga rempah ratus, minyak, bahan pembungkusan dan kos pengangkutan boleh meningkatkan kos pengeluaran. Selain itu, peningkatan kos operasi dan logistik turut memberi tekanan kepada syarikat, terutamanya dalam memastikan produk dapat dihantar kepada pengguna pada harga yang kompetitif tanpa menjejaskan kualiti produk. Dari segi peluang pula, permintaan terhadap produk halal semakin meningkat bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global. Keadaan ini membuka peluang kepada Adabi untuk mengembangkan pasaran ke lebih banyak negara. Selain itu, perkembangan platform e-dagang dan pembelian secara dalam talian membolehkan Adabi memasarkan produknya dengan lebih meluas, mencapai lebih ramai pengguna serta meningkatkan jualan melalui saluran digital. Bagi ancaman pula, Adabi berhadapan dengan persaingan yang sengit daripada jenama tempatan dan juga jenama antarabangsa yang menawarkan produk yang hampir sama. Di samping itu, kenaikan harga bahan mentah,
ketidaktentuan ekonomi serta perubahan cita rasa pengguna yang sentiasa berubah-ubah turut menjadi cabaran kepada syarikat. Oleh itu, Adabi perlu sentiasa membuat inovasi, menghasilkan produk baharu dan mengekalkan kualiti produk bagi memastikan jenama ini terus relevan dan mampu bersaing dalam pasaran. Secara keseluruhannya, analisis SWOT menunjukkan bahawa Adabi mempunyai lebih banyak kekuatan berbanding kelemahan. Dengan jenama yang kukuh, produk yang berkualiti, pensijilan halal serta peluang pasaran yang semakin berkembang, Adabi masih mempunyai potensi yang besar untuk terus maju. Walau bagaimanapun, syarikat perlu sentiasa peka terhadap cabaran semasa dan merancang strategi yang berkesan agar dapat mengekalkan daya saing serta terus memenuhi keperluan pengguna pada masa hadapan. Adabi bersaing dengan beberapa jenama terkenal seperti Babas, Maggi dan Faiza. Kelebihan Adabi ialah kepelbagaian produknya yang merangkumi rempah, pes, tepung, santan dan sos. Di samping itu, Adabi berjaya membina identiti sebagai jenama tempatan yang dipercayai pengguna Malaysia. Bagi mengekalkan daya saing, syarikat perlu terus menghasilkan produk baharu dan meningkatkan strategi pemasaran digital. Seterusnya ialah fasa memulakan perniagaan Adabi. Pada peringkat awal, Adabi mengenal pasti permintaan pengguna terhadap rempah halal yang berkualiti dan mudah digunakan. Ketika itu, pilihan produk rempah halal yang berkualiti masih terhad, sekaligus membuka peluang kepada syarikat untuk memenuhi keperluan pasaran. Oleh itu, Adabi memulakan perniagaannya dengan menawarkan produk yang berkualiti serta memenuhi cita rasa pengguna tempatan. Selepas ditubuhkan pada tahun 1984, syarikat memberi tumpuan kepada pengeluaran rempah ratus sebagai produk utama. Apabila permintaan pengguna semakin meningkat, Adabi mula mempelbagaikan produknya dengan menghasilkan pes masakan, santan, sos, tepung, mi segara dan pelbagai produk makanan yang lain. Langkah ini membolehkan syarikat memenuhi keperluan pengguna yang semakin pelbagai serta mengukuhkan kedudukannya dalam industri makanan. Seterusnya, Adabi memperluaskan rakaian pemasarannya ke seluruh Malaysia sebelum berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Produk Adabi kini dieksport ke pelbagai negara sekaligus membuktikan bahawa produk makanan halal keluarga syarikat ini mendapat kepercayaan pengguna di peringkat global. Kini, Adabi terus berkembang melalui inovasi produk, penambahbaikan teknologi pengeluaran serta penggunaan platform digital. Saya akan menerangkan beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh Adabi Consumer Industry Sdn Bhd. Cabaran pertama ialah kenaikan harga bahan mentah. Industri makanan sangat bergantung kepada bekalan bahan mentah seperti rempah ratus, tepung, minyak masak, santan dan bahan pembungkusan. Harga bahan-bahan ini sering berubah akibat inflasi, perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan global serta konflik geopolitik yang menjejaskan perdagangan antarabangsa. Apabila kos bahan mentah meningkat, kos pengeluaran turut bertambah dan keadaan ini mengurangkan keuntungan syarikat sekiranya harga produk tidak dapat diselaraskan dengan segera. Cabaran kedua ialah peningkatan kos logistik dan pengangkutan. Kos penghantaran bahan mentah ke kilang serta pengedaran produk ke pasar raya dan pelanggan semakin meningkat disebabkan kenaikan harga bahan, api dan kos operasi. Bagi syarikat seperti Adabi yang mengedarkan produk ke seluruh Malaysia dan juga ke pasaran antarabangsa, cabaran ini memberikan kesan yang besar terhadap kecekapan operasi dan keuntungan syarikat. Yang ketiga ialah persaingan yang semakin sengit. Adabi bukan sahaja bersaing dengan jenama tempatan
seperti Babas dan Faiza malah turut berhadapan dengan jenama antarabangsa yang menawarkan produk yang hampir sama dengan harga yang lebih murah. Kejayaan Adabi didorong oleh beberapa strategi utama. Pertama, inovasi produk yang memenuhi keperluan pengguna. Kedua, pengekalan pensijilan halal dan kawalan kualiti. Ketiga, penggunaan pemasaran digital dan e-dagang. Keempat, pengembangan pasaran ke luar negara seperti Jordan, Mongolia, United Kingdom dan sebagainya. Strategi-strategi ini membolehkan Adabi kekal relevan dalam industri makanan yang semakin kompetitif. Seterusnya ialah sumber modal yang digunakan pada peringkat awal perniagaan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, jumlah modal permulaan Adabi tidak dinyatakan secara rasmi. Namun, sejarah syarikat menunjukkan bahawa Datuk Said Mansur Said Mahmud memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dengan menjual tepung goreng pisang dan perencah nasi goreng di pasar-pasar basah sekitar Kuala Lumpur pada awal tahun 1970-an. Ini menunjukkan bahawa perniagaan tersebut bermula menggunakan modal sendiri dalam skala kecil. Tabor mi kena bulan, tengok teman belajar terbang. Hidup ada gunung mi kenunjuk, yang teman hidup panjang. Aja gila tapi benar, ada semua teman buat risiko. Sebagai rumusan, Adabi Consumer Industry Sdn Bhd telah berkembang menjadi salah satu jenama makanan halal terkemuka di Malaysia. Melalui analisis yang telah dibentangkan pada hari ini, dapat disimpulkan bahawa kejayaan syarikat dipengaruhi oleh kekuatan dalaman seperti jenama yang kukuh dan produk yang pelbagai, serta keupayaan menyesuaikan diri dengan faktor luaran seperti perubahan teknologi dan kehendak pengguna. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, Adabi mempunyai potensi untuk terus berkembang melalui inovasi, transformasi digital dan pengembangan pasaran yang lebih sistematik dan baik. Sekian sahaja video pembentangan saya pada hari ini. Saya harap ianya dapat memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.